Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali Aidiladha, ramai yang tertanya, adakah ibadah korban itu wajib dan siapa sebenarnya yang wajib melaksanakannya? Satu, hukum korban sunat muakkad sangat dituntut. Majoriti ulama seperti mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, ibadah korban sunat muakkad sangat digalakkan terutama bagi yang berkemampuan. Tapi mazhab Hanafi menganggapnya wajib bagi yang mampu. Dua, siapa yang dituntut berkorban? Pertama, Muslim, orang Islam. Kedua, baligh dan berakal. Dan ketiga, mampu, ada lebihan rezeki pada hari raya dan hari tasyrik. Jika cukup syarat ini, sangat digalakkan untuk melaksanakan korban. Tiga, korban, satu rumah atau individu, seekor kambing untuk seorang, satu bahagian lembu untuk seorang. Tapi pahala boleh diniatkan untuk keluarga, seolah-olah satu rumah dapat manfaatnya. Kalau kita cukup syarat dan mampu, jangan lepaskan peluang korban tahun ini. Kerana pahala korban itu sangat besar di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.